Singapura punya. Tengok taktik dia, dia buka bonet supaya orang tak tahu. Okey. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Pandai sungguh warga jiran kita ni ya. Sanggup buka bonet belakang luas-luas semata-mata nak sorok nombor plat Singapura. Dia ingat kita ni bodoh ke? Terang-terang kau bawa emas, tapi masih ada hati nak mencuri subsidi rakyat Malaysia dengan isi Ronati 5. Yang paling terobos setakat pemandu tu je. Tetapi stesen minyak itu sendiri, mana integriti korang? Dalam video ini jelas nampak petugas pub ada di situ. Takkan korang buta tak nampak kereta ke plat luar? Ke korang memang tak biasa pejam mata sebab nak kejar untung sampai sanggup biarkan hak rakyat kita dipijak-pijak? Undang-undang dah jelas, bermula 1 April 2026, larangan jualan Ronati Pipe kepada kenderaan plat asing tetap dikuat-kuatkan. Tapi kalau stesen minyak pun jenis lepas tangan macam ni, sampai bila-bila pun masalah ini takkan selesai. Petugas pam tu pun satu, apa gunanya korang ada di situ kalau sekadar jadi patung pegang subsidi kita kena rompak depan mata. KPDN telah ambil tindakan tegas pada stesen macam ni. Tengok sekadar saman pemandu, stesen yang bersubahat ni pun patut kena gantung lesen. Kalau ini bukan lubuk kebajikan untuk orang luar yang tak tahu malu, korang rasa patut ke stesen macam ni terus dibiarkan? Tengok, dia baru letak. Sekarang ni, ini kereta Singapura mari. Singapura punya. Tengok taktik dia, dia buka bonet supaya orang tak tahu. Okey. Dan ini BHP air tawar. Tengok. Bila saya datang tegur, baru dia mau letak itu ni. Baru dia mau letak itu pam. Ni tengok. Ini orang kerja stesen minyak tapi dia buat-buat tak tahu. Ni tengok. Sekarang you mau cerita macam mana? You sendiri tahu ini Singapura punya kenderaan. Kenapa you ambil 195? Ha? Mustahil you tak tahu. So apa tujuan you buka bonet? Tengok itu taktik dia. Dia tak nak orang belakang nampak dia punya Singapore plate number. Bukan, bang. Sorry, saya tak tahu betul, saya tak tahu. Boleh kasih minta maaf. No, bukan minta maaf pada saya. Ini undang-undang. Saya tak tahu. Saya baru. Kalau stesen minyak ni benarkan, you tak salah, you cuba, tak apa. Ini salah. Ini stesen minyak salah. Kenapa dia benarkan? Mungkin saya buka ini, saya tak tahu. Saya suruh dia tambah. You buka bonet supaya orang tak nampak you punya nombor plate. Ha. Bukan, memang boleh. Saya sudah lama tak balik sini. Sekarang ni macam mana? Satu, tak tahu mana. Bukan saya sebab saya tengok undang-undang salah, saya tegur lah. Ha. Macam mana? You tahu you patut beli apa? You tahu you patut beli minyak mana? Saya tak tahu, saya cuma mari tambah, saya suruh dia tambah. Mana satu mau tambah sama. Kenapa? Segala noda desa kuasa buka mata Malaysia.